kami dah sampai Kok Diang. Sekarang ni nak kena berjalan 3 km untuk pergi ke starting point, lepas tu pun start hiking. Jom. Okay, so sekarang ni kami tengah berjalan nak sampai ke Bukit Kok Diang. Tu dah nampak Kok Diang. View kiri kanan memang lawa gila. Okay, so sekarang ni kami pun dah nak start pendakian. Aku dengan member-member aku jalan slow-slow. Lepas tu nak naik Bukit Mok Chun ni first time semua. Setelah beberapa minit hiking kami rehat jap. Sebab dekat tangga ni jam yang betul-betul padat. So kami terpaksa tunggu turn. So bila dah sampai turn aku pun memanjat satu-satu anak tangga. Ni kira tangga paling legend lah kat sini. Sebab selalu orang main sini mesti buat video ni kat sini pun nampak estetik sikit. So aku naik sampai atas. So bila dah sampai atas ni aku try duduk dekat tebing hujung-hujung. Sebab aku nak tengok view dan nak tengok berapa tinggi. So ni video yang aku dapat record. Time ni tangan shaking habis lah. Dalam masa yang sama ni lah view Bukit Mok Chun. Memang penuh sawah padi kat bawah tu. Bila dah puas tak gambar, kami pun turun. So sekarang ni aku turun dekat tangga yang sama. Slow. So bila dah sampai, kami makan sampai dah kenyang. Lepas tu berjalan lagi. Jalan nak pergi stesen kereta api. So bila dah sampai kereta api, kami naik kereta api dan kami turun balik rumah.